Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat kek pisang gebu gebas. Jom ikut saya. Okey, ni kita ada tepung gandum ataupun soda bikarbonat, baking powder. Yang ini kita nak ayak ya. Ini pisang ni kita nak lenyek dulu. Okey, macam ni halusnya. Kisar ataupun pukul telur. Gula ni 1 cawan. Minyak 1 cawan. Okey, sedikit garam. Okey, bahan ni kita kisar sehingga dia halus. Okey, macam ni kita masukkan ke dalam pisang. Tepung yang telah kita masukkan soda dan baking powder, kita ayakkan ke dalam adunan pisang kita ni. Kita masukkan perisa pisang. Okey, dah sebati macam ni, kita masukkan ke dalam loyang kita ni. Jangan dibakar selama 1 jam, 170 darjah Celsius, api atas bawah. Ni dia. Kita ambil sedikit margarin, kita sapukan margarin di permukaan dia. Nampak kek kita. Okey, selamat mencuba ya.